Minta tolong sangat-sangat dengan korang, jangan skip video ni. Tolong sharekan, tolong fahamkan apa yang UI bakal sharekan ni. UI sekarang berada di kawasan Masjid Fujikawa Guchiko di area Mount Fuji, Japan. UI nak minta tolong guys. UI sampai sini tadi solat, baru UI tahu ni masjid baru yang dibeli oleh umat Islam di sini. Cuma sekarang ni bangunan belakang ni dibeli secara ansuran yang bernilai hampir jutaan ringgit Malaysia, dan mereka kekurangan dana, dan jika dana mereka tak cukup, maka kemungkinan bangunan ni terpaksa dipulang balik dan dah tak ada masjid dah di kawasan ni. Dan kita tahu Jepun masjid sangat limited. Jadi guys, tolong sharekan video ni. Yang mana masjid ni lah tempat sembahyang mereka, kawasan sini sembahyang Jumaat, tempat kita para pelancong singgah sembahyang, solat, dan ada restoran makanan halal juga di dalam ni. Dan fasiliti di sini sangat memerlukan bantuan daripada you all guys. Kalau kita mampu derma, UI ada sharekan link. Tak payah bagi dekat UI duit tu. Kalau nak kira dengan UI pun boleh, ataupun anda nak terus direct, UI sharekan link yang UI berikan ni, anda boleh terus transfer kepada akaun masjid ini. Dan seterusnya, kalau korang datang sini, bawalah sumbangan untuk mereka supaya masjid ini dapat dikekalkan. Dan insya-Allah pahala yang berterusan akan sampai kepada you all guys. Tolong pandang serius tentang umat Islam, khususnya di negara bukan Islam. Mereka sangat memerlukan bantuan kita guys. Subhanallah, kita derma niat untuk mak ayah kita, dan seterusnya kita dapat bangunkan ekonomi umat Islam. Adanya rumah Allah tertegak, maka Allah akan bina rumah kita di akhirat. Kerana penduduk Islam di Jepun, mereka sangat minoriti dan mereka perlukan bantuan. Mereka perlukan bantuan untuk kubur. Sekarang ada isu untuk kubur. Ada pandangan yang mengatakan masyarakat Jepun minta mayat umat Islam dibakar seperti mana mayat mereka. Sebab apa? Sebab membazir kawasan, sebab mengotorkan kawasan, dan itu sangat dahsyat. Jadi kita perlu kuat dalam Islam, dan salah satunya wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang meninggikan syiar Allah, sesungguhnya itu daripada salah satu ketakwaan, tanda ketakwaan kita kepada Allah. Guys, tolong sharekan video ini supaya lebih ramai dapat membantu. Mungkin kalau dapat bantu dengan bantuan, teruskan. Kalau tak dapat, anda sharekan, anda tag kawan-kawan anda, tag bos anda. Mungkin dia nak infak, sebab anda share, dia dapat makluman, dia kongsi, dia derma, pahala juga dapat dekat anda. Mandalla ala khair kafailih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, seolah-olah dia melakukan kebaikan itu. Tolong pandang serius. Semoga Allah Ta'ala berkati. Bye bye. Salam sayang daripada Jepun.